Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat warga Bursa. Hari ini saya bersama rakan-rakan Bursa, bersama top trader komuniti Bursa ini dekat Royal Selangor Club. Alhamdulillah, hari ini saya akan berbincang tentang hala tuju pasaran Bursa Malaysia. Ramai orang bertanya saya, tuan-tuan dan puan, kita nak melabur ni perlu ke ada modal? Modal kena banyak ke, Datuk? Ada yang cakap kena ada 1 juta lah, 2 juta. Saya nak cerita tuan-tuan dan puan, sebenarnya modal bukan isu tuan-tuan dalam pelaburan saham ni. Yang sebenarnya tuan-tuan, yang penting adalah 2 benda tuan-tuan, kena ingat. Pertama adalah akaun saham, akaun CDS, ya. Yang kedua tuan-tuan adalah ilmu. 2 benda ni yang paling penting sebenarnya untuk membuat duit ribu-ribuan di dalam pasaran saham. Jadi kita kena pastikan, pertama kita kena ada akaun saham. Pergi dekat mana-mana syarikat security berlesen, kita ada 200 cawangan tuan-tuan seluruh Malaysia, dan buka lah akaun saham. Akaun saham ni nak buka RM10 saja tuan-tuan. Ya. Dan kalau kedekut, buka lah dengan Afin. Ya? Afin insya-Allah boleh bagi percuma, tak ada masalah. Tapi yang saya nak cerita ini tuan-tuan sebenarnya adalah kepentingan ada ilmu sebelum kita nak melabur. Tak guna kita ada 10 juta ringgit tuan-tuan dan puan, tapi kita tak ada ilmu. Ramai orang ada 10 juta ringgit, main forex lah, main komoditi, 3 minggu burn tuan-tuan. Biarlah modal kita ni kecil, mungkin RM1,000 ataupun RM2,000, tetapi kita ada ilmu. InsyaAllah dengan ada ilmu tu, modal kita itu boleh kita gandakan dalam masa yang singkat, dan insyaAllah dengan ada ilmu juga, duit kita itu kita boleh meraih keuntungan yang berpatutan. Contoh, kalau kita ada RM5,000, kita kena ada jangkaan yang realistik. Kita tak boleh ada RM5,000, kita nak 1 juta dalam sebulan. Itu gila namanya, ya. Bagi saya, kita perlukan mungkin dalam RM5,000 dan kita gandakan duit kita. Contoh dalam 3 bulan, ya, kepada RM10,000. RM5,000 tuan-tuan, keuntungan dibagikan dengan duit pokok RM5,000, maksudnya kita buat return on investment 100%. Siapa nak bagi kan ROI 100% tu, ya. Jadi poin saya tuan-tuan, kita kena ada ilmu dan jangkaan kita kena realistik. Saya lihat masalah orang Melayu khususnya, Bumi Putra, masalah utama adalah simpanan sebenarnya, ya. Sebab kita tengok simpanan orang Melayu sangat daif sebenarnya. Bagi saya, kita patut buat tabungan dulu, simpanan, barulah kita melabur tuan-tuan. Bukan kita labur dan kemudian simpanan, tak boleh, salah. Kita kena menabung dulu. Bila kita dah ada simpanan, barulah senang insya-Allah untuk kita buat pelaburan. Jadi pengalaman saya menunjukkan, nak kumpulkan simpanan mungkin RM10,000 yang pertama tu yang paling susah. Jadi kalau boleh, kita bersabar sikit, berkorban sikit tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu poin saya. Of course, ilmu tu sangat penting tuan-tuan, ya. Dan pengalaman hidup saya, jangan jadi macam saya 20 tahun lepas tuan-tuan. Saya bila tak ada ilmu, saya melabur. Saham yang pertama saya beli dalam bursa, saham 3 sen. Saya beli 3 sen, tuan-tuan tahu apa jadi lepas 2 minggu? Jatuh 2 sen, jatuh 1 sen. Dalam sebulan dinyah senaraikan dan saya rugi semua duit saya. Itulah pengalaman saya. Jadi saya nak cerita kat sini, kalau boleh kita kena ada ilmu. Bagi saya ilmu sangat penting tuan-tuan, dan ilmu adalah perisai kepada harta kita. Rasulullah pun cakap, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib ke atas semua orang muslim. Jadi kepada semua sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada kelapangan, saya nak menjemput tuan-tuan dan puan-puan semua, datanglah ke seminar saya insya-Allah. Seminar trading secret saya hari Sabtu ini, bertempat di Kota Damansara pukul 9 pagi. Datang ramai-ramai, bawa kakak, abang, mak, ayah, nenek, tak apa, bawa datang ramai-ramai. InsyaAllah saya akan berkongsi tentang pelaburan ilmu saham ini dalam bahasa yang mudah untuk semua orang. Jumpa saya hari Sabtu ini. Salam sayang, salam sejahtera.